Bersama Ringin Satu. Bersama Ringin Satu. Bersama Ringin Satu. Kita sampai serentak. Jom kita sapa kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Berjumpa lagi di hujung minggu dalam Kids on Two. Mesti kawan-kawan dah rancang untuk pergi bercuti bersama keluarga kan? Maklumlah sekarang kan cuti sekolah. Tapi jangan lupa untuk buat kerja sekolah tau. Betul. Mula-mula cuti ni jangan asyik bermain je. Nanti kan dah nak habis cuti sekolah baru kelangkah buat kerja sekolah. Tak bagus tau macam tu. Kamu semua dah sarapan ke belum? Belum lagi, Bas. Bas bawa apa dalam beg tu? Yelah, Bas. Untuk kami semua ke? Bukan, tak apa. Nanti kat atas kita sarapan sama-sama. Yang dalam tu lepas ni lah Bas tunjuk barangnya. Sekarang kita beri laluan pada Abang Adi untuk Pets at Kids on Two. Pets at Kids on Two. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama Abang Adi di Pets at Kids on Two dan hari ini Abang Adi nak kenalkan daun kering ni. Cantik tak? Siapa tahu ni pokok apa? Asalnya daun ni daripada pokok mana? Tak adalah Abang Adi gurau je. Cuba tengok belakang daun ni elok. Cak. Ini namanya mentadak daun kering. Agak menarik ya, Dik. Spesies mentadak daun kering ni bukan senang untuk dijumpai. Dan seperti mana yang Abang Adi pernah cerita kepada adik-adik, mentadak ni merupakan haiwan yang berdikari kerana dia hanya akan duduk bersama pasangannya ketika musim mengawan. Dan selepas dia mengawan, semestinya yang jantan tu akan dimakan oleh yang betina. Dan kalau adik tengok betul-betul dia punya corak. Memang kalau kita jalan kita takkan perasan kan? Mana satu daun kering, mana satu mentadaknya. Untuk pengetahuan adik-adik, mentadak daun kering ini sukar untuk dikenal pasti di celah-celah daun kering. Maka memang sukar untuk dijadikan haiwan peliharaan. Dan kepada sesiapa yang ada mentadak daun kering di rumah, jagalah dia elok-elok. Dengan cara dia punya kawasan hendaklah lembap. Kerana dia perlukan tempatnya agak lembap dan kawasannya agak sejuk untuk hidup. Dan jangka hayatnya boleh pergi sehingga 5 tahun dengan hanya makan serangga yang lebih kecil daripada dia seperti cengkerik, ulat sagu ataupun ulat roti. Dan dia boleh memanjang sehingga 6 inci. Tak salah Abang Adi lah. Selalunya yang lagi besar adalah yang betina. Jantan dia memang comel-comel dia. Seperti biasa adik-adik, Abang Adi akan mengundur diri dan sebelum itu sayangilah haiwan peliharaan adik-adik seperti mana adik menyayangi diri adik sendiri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang di Pets at Kids on Two. Bye. Sayangilah haiwan adik-adik seperti mana adik-adik menyayangi diri adik-adik sendiri. Saya pun suka slogan tu. Bas. Ya? Ada barang apa dalam beg tu? Kata nak tunjuk. Yelah, Bas. Ni dia. Ini semua tugasan untuk kamu semua. Tugasan? Ya, ni Bas nak tambah lagi peti surat rumah kita. Tapi nantilah Bas cerita kita buat sama-sama ya. Sekarang kita bagi kawan-kawan saksikan kartun pertama kita dulu. Kartun Harry Scary.